Good morning from Kundasang, Sabah. Tengok belakang tu apa? Tada! Gunung Kinabalu. Cantik korang. Ya Allah. Kita memang pagi ni enjoy the view. Daripada sebelum subuh tadi, matahari tak keluar lagi tadi sampailah sekarang ni. So sekarang ni belum pukul 7 lagi. Dan ini suasana dia. Cantik sangat-sangat. Cantik. Dapat luka tak? Ini puncak mana? Cepat. Ni. Ha? Gunung ni. Puncak lah tu. Puncak. Kinabalu. Ha? Oh, yang naik di sini ya? Oh, naik ikut Lain. Kundasang. Enjoying the view. Hijau. Semalam kita datang kan? Yang tu cantik. Kan? Jom ambil gambar. Kita nak pergi jalan dulu. Pagi ni kita keluar awal sebab kita dah book tiket untuk masuk Desa Dairy Farm tu pukul 8.30. Dan perjalanan kita dari homestay nak ke Desa Dairy Farm tu dalam lebih kurang 30 minit. Walaupun dengan jalan yang berliku-liku, bukit, jalan teruk apa semua, tapi sepanjang perjalanan tu kita orang disajikan dengan pemandangan yang sangat-sangat cantik. Nak letak kamera tu rasa rugi sangat sebabnya letak cantik, lepas tu rekod lagi, letak cantik lagi, rekod lagi. Macam tu lah. Dekat Pekan Kundasang kita orang turun sekejap daripada kereta untuk ambil gambar family ni. So dapatlah gambar berlatar belakangkan Gunung Kinabalu yang sangat-sangat clear pagi ni. Cuma dalam perjalanan nak ke Desa Dairy Farm tu, Metok rasa sedikit terkilan lah sebab Gunung Kinabalu ni adalah gunung yang paling tinggi di Asia Tenggara, tapi jalan dekat sini memang sangat-sangat teruk. Memang dah tahu sebelum ni yang jalan dekat Sabah ni teruk, tapi Metok membayangkan jalan-jalan untuk pergi dekat dia punya tarikan utama tu okey. Contoh macam Desa Dairy Farm ni, orang datang Sabah memang akan datang sini sebab nak tengok lembu New Zealand, nak bagi makan dekat lembu New Zealand, berlatar belakangkan Gunung Kinabalu kan. Tapi jalan dia, ya Allah, kita dah travel ke banyak negara dan sah memang Malaysia pun ada view yang setaraf dengan negara-negara luar. Cuma kemudahan untuk sampai ke tempat tu yang kita masih kurang. Rugilah rugi. Kita dah sampai Desa Dairy Farm, tempat lembu. Tiket kita beli awal, kita dah siap-siap beli dah. Tu, kita beratur je masuk. Okay, kena scan. Dalam Abang telefon kita 7 orang. ya. Okey. Cik boleh masuk, terima kasih. Terima kasih. Maju. Apa kita kena lalu air? Cuci tayar kita. Basuh tayar kita dulu. Takkan kotor Tak adalah, nanti lembu tu, lembunya dah lah gemuk-gemuk, sihat-sihat. Tips nak datang sini, korang kena datang pagi baru dapat view Gunung Kinabalu yang cantik macam ni. Sebab view gunung yang clear ni dia tak lama tau. Pukul 9 pagi awan akan mula datang dan tutup Gunung Kinabalu. Ada satu lagi sebab kenapa kena datang pagi, tapi ni I akan share kejap lagi. pakai kasut dah. Ready. Dah ramai dah nampak tu. Let's go. Sabah memang Ya, dia bukan agama Islam. Nah tu diisi susu. Inilah yang Metok cakap awal-awal tadi. Kalau korang ambil slot pagi, boleh tengok macam mana diorang pack dan susun susu ni tadi sebelum diedarkan untuk dijual. Dan benda ni hanya ada pada waktu pagi saja. Dia akan selesai selepas semua order settle dibungkus. Macam tu. Kat Desa Dairy Farm ni memang banyak aktiviti yang kita boleh buat dan memang sesuai untuk anak-anak. Boleh beli aiskrim, yogurt dan macam-macam lagi produk yang memang daripada sini dia punya sumber susu tu. Ada tempat kita boleh tengok macam mana diorang perah susu lembu. Dan dekat di dinding dekat sini memang ada banyaklah info-info yang comel-comel yang menarik perhatian anak-anak untuk membacanya. Dan semestinya tempat yang paling anak-anak seronok adalah tempat di mana diorang boleh kasih binatang-binatang makan. Boleh kasih lembu makan, boleh kasih kambing makan. Lepas tu yang bestnya, harga makanan dekat Sabah ni, ya Allah, murah. Susu untuk bagi lembu RM2 je. Kalau dekat Semenanjung tak dapat. Ayah seronok nampak? Dia berebut kat Iya. Ya, dia berebut kat Iya.
Nama dia Leonard. Bagi sikit-sikit Awi. Apa dia? Dia punya ada kena Nanti basuh. Pegang. Ibu tangan penuh. Ibu nak pegang aiskrim lagi. Dia tak perasan. Dia nak lah. Lapar. Pagi-pagi lagi ni. Sarapan. Gini. Tor. Yang tu. Yang dia punya. Ibu yang itu ayah dia ke? Ha? Ayah dia. Relax. I've got this. Lagi je. Duh, dia nak lah. Ya, dia nak bagi dia. Ya, bagi dia. Jangan tak baik. Bagi dia tak baik. Sian dia nak makan. So, ini bahagian yang anak-anak paling sukalah, tempat untuk kasih makan dekat haiwan-haiwan. Dah, Zarawin. Gigi lah. Yang tak nak balik. So, ini rupanya adalah batu daripada Gunung Kinabalu. Carried over by powerful ancient glaciers and later by massive mud flows. Kita makan dulu ke baru minum. Oh, ada bunga matahari. So, sekarang pukul 9 dan Gunung Kinabalu dah ditutupi oleh awan. So, kalau nak view lawa memang kena datang sebelum pukul 9. Subuh sampai pukul 9 tu clear. Ning tu. Tak kan? Apa dia ya? Ibu nak bagi dia susu dia kena besar-besar. Yelah, barulah susu dia banyak. Kenapa Zah? Itu kencing. Mana? Bawa ada kencing lah. Ya Allah. Subjek bio ke subjek sains dulu-dulu masa sekolah dulu? Macam mana lembu ada 4 perut. Ni yang beras susu ni. Dia boleh elok lah susu. Kalau dah ada apa macam pondok. Pondok? What pondok? Jom. Macam terowong. Terowong. Ibu kat hidung dia ada bunga. Ha? Kat hidung dia ada bunga matahari. Hidung dia ada bunga matahari? Tu ada tangga. Hey, what are you doing? The floor is lava. Ada lava lagi, jangan turun. Lepas 2 jam dekat sini, kita makan dulu sebelum gerak ke destinasi yang seterusnya. Banyak juga pilihan makanan yang ada dekat Desa Cafe ni. Nak makanan berat ada, nak makanan yang ringan-ringan pun ada. Dan kita boleh makan dengan view Gunung Kinabalu. Tapi masa ni, gunung pun dah kena tutup dengan awan. Dah settle makan. 2 jam juga kita dekat dalam ni sebab sekarang nak dekat pukul 10. Dan kita nak terus ke Ranau. Sekarang kita dekat Pekan Pendasang. So kita singgah kejap tengok apa ada. Buah potong. Buah-buahan. Itu berapa? Mangga mangga. Dia lah yang kecil. Tu. Ni, Ha. baby one. Baby one? Yes. How much? I don't know. Tanyalah. Berapa? RM10 itu 15, yang itu RM10. Oh, yang tu 15. Yang sedap lagi? Yang sedap lagi yang ni? Sama-sama Sama. Manis tak? manis. Boleh cuba. Try dulu. Jadi fikirlah mana Fikir. kamu. Memang manis lah tapi tiada biji. Sana kopi juga. Ya, you want tu? 5? I want. Try dulu. Kalau ni ibu beli ni. Apa? Kita beli madu. Jalan nak pergi Sabah Tea. Kita dah sampai Sabah Tea Resort. So kita tukar plan. Kita decide untuk pergi yang jauh dulu sebab ni yang paling jauh.
So nanti on the way balik ke Kundasang nanti baru kita akan singgah ke Fish Spa dengan Arnab Village tu. Sabah Tea and Restaurant. By the way, cuaca cantik. Tengok weather forecast pun dia kata tak hujan hari ni. Alhamdulillah. Kita tengok apa yang ada. I love Sabah Tea. Gila. Atau RM5. RM5 per student. Oh, entrance fee. Oh. Tu. Betul tak? Tak nak duduk kat dalam kotak tu tak? Nak. Duduk dengan nenek. Okay. So dekat sini ada perkhidmatan sewa Sabah punya kostum tu. Macam petik sambil petik-petik teh tu kan. So kita boleh lah macam gambar pakai baju tu. Lepas tu gambar-gambar kat sini. Macam Cameron lah gitu. Tapi Cameron tak ada baju kan. Yalah jauh sangat. Panas. Tadi nak bersuruh. Tak nak turun. Budak-budak tu bersama neneknya. Diorang nak cross jalan ni. Tembus sana. So kita tunggu diorang kat sana je lah. Tak puasa dah kita. Panas weh. Panas. Ini pada bambu ah? Pada bambu. Ha? Dah sampai. I love Sabah. Mana lagi nak tengok teh je? Mana jalan ni? Ayah dah siap minum teh dah. No, ayah dah siap minum teh. Kita orang sebenarnya tak expect juga yang banyak aktiviti yang kita boleh buat dekat Sabah Tea ni. Kita orang end up spend lama dekat sini. Sementara atuk nenek menikmati teh, anak-anak Method naik tree house ni. Ini tangga untuk naik atas. Ibu tetap bawah. Bye. Daya, jom. Ada 2 tangga. Kat bawah ni macam ada apa tu? Bis. Ada 3 pokok. Okey, pergi lalu. Jambatan. Jambatan ni goyang-goyang. Goyang-goyang. Goyang-goyang lah. Goyang. Cantik. Goyang. 1, 2, 3. Lepas tu ada. Ni tree house. Ini post box. Dalam dia. Dalam ni tree house dia. Ni sini ada radio. Radio ni tak boleh buka pun. Ya Allah. Cabut pula. Salah. Ni switch dia tapi tak boleh buka pun. Ni telefon orang dulu ya. Hello. Ni betul-betul ni. Lepas tu ini kerusi. Lepas tu buat balik. Duduk pun macam kecil sangat. Lepas tu buat balik. Ada lampu kecil bila dah malam. Lama. Lampu ni dah lama. Dah rosak macam tu. Dalam ni pun ada juga lampu ni. Lampu ni kena guna elektrik kot. Sebab floating kat sini. Kat sini ni kot. Nak try tak? Awi je try Awi. Jadi pula Lara. Tak boleh lah. Nak naik jambatan balik. Hati-hati jatuh nanti. Go. Aju. Oi, goyang. Goyang. Jangan lari. Pictorial history. Ni tempat ni kat situ je. Kedai makan bawah ni. Tu. Situ je. Lepas tu kita turun. Turun ni kena hati-hati lah. Takut dah. Berani nak stay? Tak. Bye. Ni apa ni?
kulit tu. Ibu nak beli teh Sabah. Lah, ibu nak beli amun tebal. Bincang ni. Bincang. Tengok, 1.15. Okey. 15. Ada tempat kalau kita nak charge phone. Boleh charge kat sini. Okay. Wow. Interesting. I didn't know that we have that in Malaysia. Let's go. Next destination. Ya Allah, duduklah minum. Dari Sabah Tea, kita patah semula menghala ke Kundasan dan barulah kita akan singgah di Fish Spa ni. Bayaran nak masuk sini untuk dewasa RM5, kanak-kanak RM3 dan setiap tiket yang kita beli tu akan dapat sekali dengan makanan ikan. Attractions dekat Sabah ni memang murah. Cuma itulah kena cash sahaja. Tak boleh QR, tak boleh transfer. Kita orang ni dalam memang tak prepare cash, tapi nasib baiklah mak ayah memang ready cash. Tu pinjamlah duit mak ayah kejap. Dia makan dekat Awi punya ni. Tak, dia pergi simpan air kami. Masuklah. Mana Nenek buat? Ibu roti tu basah. Tak apa, boleh. Tu masuk dalam tu. Makan tu buang. Tak ha. Oh, nanti boleh. Oh ya, besarnya ya. Atuk soalan tu tu. Ya, ni. Tu. Nampak seronok lah. Ini pun salah satu attraction yang wajib cubalah dia datang sini. Kan kelah yang dekat bawah ni kan. Dia bukan dibela tau, tapi dia memang natural sungai punya. Kalau tengok kan mana ada kandang. Tapi dekat sini ada dia punya kepercayaan lah, di mana ikan-ikan ni tak boleh ditangkap, tak boleh dikacau, diangkat keluar daripada sungai pun tak boleh. Kalau kita langgar kepercayaan tu, nanti ikan ni dah tak nak datang dah. Ikan-ikan kelah macam ni kalau kat tempat kita dah habis kena goreng dah ni. Tapi kat sini dia orang tak boleh makan. Dah, jom. Kita nak pergi ke Arnab pula, jom. Sekejap je bersetangan. On the way nak ke Arnab Village tu, kita singgah dulu di Pekan Ranau untuk solat. Dan kita jumpa satu masjid, Masjid Ar-Rahman nama dia. Nampak baru lagi masjid ni. Sebenarnya dekat Sabah ni kan, Metod perasan gereja lebih banyak daripada masjid. So dari situ dia macam, oh patutlah kalau jumpa orang Sabah je, tak semestinya dia beragama Islam. So Islam tu sendiri jadi satu nikmat yang wajar kita syukurilah. Sebab walaupun tinggal di negara yang sama, realitinya akses dan pendedahan pada agama Islam tu tak sama. Besok nak balik. Dan jalan nak pergi attraction dekat sini semuanya macam jalan ke bulan. Jalan ke bulan. Aduh. Ini kita on the way nak ke Arnab Village. Kita dah sampai Arnab Village. Masa mula-mula macam terkejut juga sampai sebab tak ada orang. Okay, kita tengah beli tiket. Tadi masa bayar entrance, kita dapat diskaun 50% tau. Sebab sekarang ni Arnab tak banyak sangat sebab dia ada macam proses breeding dengan rawatan macam tu lah. Nice lah tempat dia. Dia macam tak adalah ada haiwan semata-mata, tapi dia buat juga macam tempat-tempat untuk ambil gambar. Lepas tu tambah pula dengan cuaca hari ni cantik. So cantik lah. I want to go to Arabic shoes. Dia datang kat kita. Alamak. We don't have food. Dia digigit ke? Dia datang kat kita. Dia datang. Oh, semua datang. Habislah. Kena beli food. Ibu ayam ni ganas tak? Tunggu. Ni ada stokin tu pun datang kat kita. Dia makan rumput. Oh, ibu gebunya. Gebu. Oi, keras. Rabbit kura-kura. Pilih. Apa dia? Pilih nak rabbit ke? Nak kura-kura ke? Tapi tak nampak apa satu. Dia dah tahu dah, nampak tu. Semua dah datang dah sebab dah tahu dah. Oh, makanannya. Dia tak boleh makan banyak. Awak macam gemuk. Dia tak makanan dah. Jangan makan untuk kau. Tu bagi ni redup sikit. Ibu, tadi nampak ada ayam ni.
Yang small tu dia kacau. Banyaknya ibu nak kasi sikit je. Ya Allah, ni pun ada. Ya. Ibu. Selalunya kan ibu tengok tortoise dia senyap je. Tapi ya Allah, yang ni dia boleh datang dekat-dekat kat ibu. Tu. Ya, ni. Ibu dia ikut Zara. Ibu. Turtle kat sini dia aktif. Tortoise, not turtle. Tortoise. Turtle live in the sea. Nak tu. Makan lagi? Makan lagi lah. Tadi tak rekod. Lagi. Lagilah. Woi, macam mana sampai boleh masuk? Motor. Semuanya aktif. Ni dekat Pekan Kundasang. Kita kembali ke sini. 3, lompat. Tengok Atuk dah dapat dah baju sejuk baru, topi baru. Sampai yang lompat. Okay, 1, 2, 3. Jadi ke? Ha? Aku tak tahu macam ni. Ya, dah lama. Bulan 2 apa? So Alhamdulillah hari ni tak hujan. Alhamdulillah sangat-sangat. Memang Metok dah check dah weather memang kata hujan. Walaupun cuaca baik, hari ni lagi tak nampak Gunung Kinabalu. Light tutup habis. Semalam walaupun hujan, nampak jugalah sikit-sikit hujung-hujung kan. Hari ni langsung tak nampak. So kita dah balik kita punya homestay. Kita balik awal lah. Since homestay ni dia jauh daripada jalan besar, 30 minit. Jalan berlubang-lubang. Lepas tu simpang siur. Dan satu lagi tak ada lampu. So memang kita plan nak balik sebelum gelap. Lepas tu makan kat sini je. Sebab kat sini dah ada kafe siang-siang. So kalau korang nak stay dekat sini, view memang super. Tapi ada 3 benda yang korang kena consider. First kali, dia punya jalan sempit, berlubang-lubang. Lepas tu memang mencabarlah membukit apa semua. So pastikan korang ambil kereta sewa yang tinggi. Okey, yang kedua, malam tak ada lampu. So korang kena balik awal lah. Sebelum gelap tu dah kena balik dah. So macam rugilah malam tak dapat nak explore banyak benda kan. Siang saja. Dan yang ketiga, dia jauh daripada bandar. So itu 3 benda lah yang korang kena consider kalau korang nak stay sini. Tapi kalau korang sanggup, memang the best place untuk stay dekat Kundasang adalah sini. Memang cantik gila. View memang ya Allah cantik sangat-sangat. So settle dah untuk day 2. Malam ni kita just nak makan dekat kafe kat bawah. Lepas tu sambung esok lah. Bye-bye. Idea biru. Durian Sabah. Ya. Isi macam satu tak ada bukannya sumbat. Bye-bye.